ASB, tabung haji atau emas? Ramai yang tanya saya, Encik Amirul, kat mana tempat paling bagus untuk saya simpan duit? Guru kewangan saya kata, simpanan ada dua. Satu, simpanan jangka pendek. Kedua, simpanan jangka masa panjang. Kalau simpanan jangka masa pendek, maksudnya duit yang kita mungkin nak pakai dalam masa terdekat. Pilihan yang sesuai adalah ASB atau tabung haji. Sebab pulangan dia stabil sekitar 4%, 5% setahun. Cukup selamat, cukup tenang. Berbeza dengan simpanan jangka masa panjang, lebih 2 tahun ke atas. Jawapan saya jelas, simpan dalam bentuk emas. Kenapa? Sebab kalau kita tengok prestasi 20 tahun lepas, harga emas naik secara purata lebih 10% satu tahun. Jadi emas bukan sekadar simpanan, ianya adalah pelindung nilai. Guru kewangan kita pesan, Encik Zulkifli Syafiee, tulis buku wang emas. Kalau nak simpan duit, pastikan kita tahu apa matlamat dia. Duit nak guna dalam masa terdekat, simpan kat tempat yang mudah dicarikan. Tapi kalau simpanan untuk masa depan, simpan dalam bentuk emas, supaya kita tak mudah tergoda bila berbelanja. Emas bukan sekadar simpanan, ia adalah salah satu strategi kewangan. Bila kita simpan emas, kita simpan disiplin, kita simpan ketenangan. Simpan duit biar ada hala tuju. Pendek, simpan ASB atau tabung haji. Panjang, simpan dalam emas. Belajar sesuatu? Mari saya bantu.